Ibu dia hantar Arya waktu dia umur 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Kalau tak ada Alien ayah. Oh, itu alien kuat ni. buat. Alien dia tu macam mana orang kata, dia tu macam dua pupu. Alien dia dua pupu. Sebab ibu dia sepupu Hadi. Ibu dia kan sepupu Syaris juga. Alah sedap. Bukan yang ni. Yang ni dah pergi dah tadi. Satu lagi. Yang ni dah tadi, Hadi. Ni dah. Oh, nampak macam kosong lah. Kau tu suruh dah habis dah. Habis apa? Bewak. Satu lagi. One more. Dia ada rumah ya. Surau ni lah jadi. Kosong lah. Okey. Cuba tengok. Habis dah kok tu sama. Kita tu dia ngamuk. Dia takut lah orang nak sembelih dia. Kan raya haji ni. Tapi orang tak nak sembelih dia lagi sebab tak. Ya. Ayah cik yang mana koko tu bila nak sembelih? Tahun depan. Jadi Syarif gimana awak ada kat rumah mak awak tak tak? Saya duduk berehat kat surau ayah lah. Duduk diam-diam Syarif. Ni bukan macam jalan biasa. Ni jalan dekat pulau. Dekat pulau ni nak jalan atas pasir mesti susah nak bawa motor. Kadang-kadang pening nak balik. Kadang-kadang hampir nak jatuh ada. Allahu Akbar. Kuwatan Ilahil Azim. Satu lagi surau tadi. Betul ni. Dia pun masih potong-potong. Dah. Lagi lihat pegang darah lembu. Geli juga. Kan haji tu. Kau memang suka tanya pasal darah lembu. Sebab Hadi tengok abang-abang tu duk pegang lidah lembu. Ya. Awak lah tak ada orang makan mata lembu mentah-mentah. Rasanya tu kalau ada orang sembelih lembu kan mereka kan makan mata lembu mentah-mentah.
Apa lembu mentah? Ini kata kalau makan lembu mentah-mentah boleh jadi ubat. Tadi dah lah tinggal daging korban dekat luar. Lepas tu kucing putih pula makan. Siapa? Tadi kucing makan daging korban. Siapa yang Makan mentah. siapa yang letak kat luar? Tak tahulah siapa. Pandai je. Surau. Dekat sini orang tak panggil surau, orang panggil balasah. Ya, orang Selangor panggil surau. Orang Kelantan je panggil balasok. Syaril lahir dekat mana? Lahir kat Kajang lah, kat Selangor. Kajang. Kau kat Penang. Sebab tu nak cakap hang. Tahu lah, tapi Hadi lahir kat Penang, Hadi boleh juga kecek Kelantan. Ya, boleh. Sikit. Wes. Asalkan boleh. Ada aku tak masuk ni. Hadi dah cakap Penang pun dia pun faham. Aku dah banyak permintaan dah ni Hadi. Saya ingat tak lagi malam raya hari tu. Ya, kenapa ngam malam raya hari tu ada apa? Kan Haraka balik merchant masalah dengan baju Hadi. Ya, tu bahaya tau. Ha. Ha? Alah Hadi baling tapi sempat lagi jatuh. Tak meletup. Tak betul. Kalau dia baling masuk Weh, boleh. rojat. Tengok Aryan dia tu Aryan kan. Syaril kenal Aryan kan? Kenal. Dia tu orang KL dia sebenarnya. KL apa kau ada? Betul. Lalu apa? Betul. Betul ni. Ibu dia lahirkan dia dekat tu apa? KL. Jauh ni. Dekat KL. Betul ibu dia hantar dekat kita tu dia ngamuk. Dia takut lah orang nak sembelih dia. Kan raya haji ni. Tapi orang tak nak sembelih dia lagi sebab tak. Ya. Ayah cik yang warna koko tu bila nak sembelih? Tahun depan. Jadi Syaril gimana awak ada dekat rumah mak awak tak? Saya duduk berehat kat surau ayah L lah. Duduk diam-diam Syaril. Ni bukan macam jalan biasa. Ni jalan dekat pulau. Kat pulau ni nak jalan atas pasir mesti susah nak bawa motor. Kadang-kadang pening juga kepala. Kadang-kadang hampir nak jatuh ada.
Allahu Akbar. La quwwata illa billahil azim. Satu lagi surau tadi. Untuk ni, dia pun masih potong-potong. Dah. Lagi dia pegang darah lembu. Geli juga. Kan Haji tu. Kau memang suka tanya pasal darah lembu. Sebab Hadi tengok abang-abang tu duk pegang lidah lembu. Ya. Awak lah, tak ada orang makan mata lembu mentah-mentah. Rasanya kan kalau ada orang sembelih lembu kan mereka kan makan mata lembu mentah-mentah. Apa lembu? Apa lembu mentah? Ini kata kalau makan mata lembu mentah-mentah boleh jadi ubat. Tadi dah lah tinggal daging korban dekat luar. Lepas tu kucing putih pula makan. Siapa? Tadi kucing makan daging korban. Siapa yang Makan mentah. siapa yang letak kat luar? Tak tahulah siapa. Mana pandai je. Surau. Dekat sini orang tak panggil surau, orang panggil balasah. Ya, orang Selangor panggil surau. Orang Kelantan je panggil balasok. Syaril lahir dekat mana? Lahir kat Kajang lah kat Selangor. Kajang. Kau kat Penang. Sebab tu lah kau cakap hang. Tahulah tapi Hadi lahir kat Penang, Hadi boleh juga kecek Kelantan. Sikit. Habis. Asalkan boleh. Ada ke tak masuk ni? Hadi dah cakap Penang pun. Dia pun faham. Aku dah banyak permintaan dah jadi. Saya ingat tak lagi malam raya hari tu. Ya, kenapa dengan malam raya hari tu ada apa? Kan arah ke Bali merchant masalah berbaju Hadi. Ya, tu bahaya tau. Malah Hadi baling tapi sempat lagi jatuh. Tak meletup. Tak meletup. Kalau dia baling masuk. Weh, rojat. Tengok Aryan dia tu Aryan kan. Syara kenal Aryan kan? Kenal. Dia tu orang KL dia sebenarnya. KL apa kawan? Betul. Kenal apa? Betul. Betul ni. Ibu dia lahirkan dia dekat tu apa? KL. Jauh ni. Dekat KL. Betul ibu dia hantar dekat